Ustaz, boleh Ustaz cerita sikit berkaitan dengan Lauh Mahfuz? Baik. Lauh Mahfuz adalah lembaran ataupun tempat catatan di sisi Allah yang di dalamnya ditulis segala takdir, ketentuan makhluk, sejak awal penciptaan hingga hari kiamat. Perkataan lauh maksudnya adalah papan ataupun lembaran. Mahfuz terpelihara. Maksudnya papan yang terpelihara. Dalil Al-Quran tentang Lauh Mahfuz ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz." Maksudnya bahkan ia adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di dalam Lauh Mahfuz. Surah Al-Buruj ayat 21 hingga 22. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran asalnya berada di Lauh Mahfuz sebelum diturunkan kepada manusia. Apa yang ditulis dalam Lauh Mahfuz adalah takdir manusia, umur manusia, rezeki manusia, amal perbuatan, semua tertulis di Lauh Mahfuz, peristiwa hingga ke hari kiamat. Dalil hadis yang menggambarkan tentang perkara tersebut, Nabi SAW bersabda, "Kataballahu maqadiril khalaiq qabla an yakhluqus samawati wal ard bi 50,000 sana." Maksudnya Allah telah menulis takdir semua makhluk 50,000 tahun sebelum menciptanya langit dan bumi. Hubungan Lauh Mahfuz dengan Al-Quran, ulama menjelaskan perjalanan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Daripada Baitul Izzah kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Kenapa dinamakan Mahfuz? Disebut perkataan Mahfuz maksudnya terpelihara, kerana tempat itu tidak boleh diubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangkan, terpelihara daripada syaitan. Semua yang tertulis adalah ketentuan Allah yang sempurna. Apakah hikmah beriman kepada Lauh Mahfuz? Antara hikmahnya adalah ia dapat menguatkan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menjadikan manusia ini tenang menghadapi ujian hidup. Yang ketiga, menyedarkan manusia bahawa Allah Maha mengetahui segala perkara. Allahu a'lam.